Hai semua, hari ni saya nak masak makanan anak. Kita namakan dia pasta bersusu sebab guna susu saja. Okay, bahan ni saya dah tumis dengan butter, bawang putih, lobak yang dihiris dan juga isi ayam. Tumis sehingga layu, kemudian masukkan larutan susu. Biarkan seketika hingga mendidih. Kalau kuah dah mendidih, bolehlah masukkan bahan seterusnya. Yang ini pasta yang saya dah rebus lembut. Saya masukkan pasta dan biarkan pasta dan kuah susu ni mendidih sekali lagi. Selepas kuah susu dan pasta mendidih, untuk pekatkan saya gunakan larutan tepung gandum. Ini tepung gandum lah. Saya dah bancuh dengan air. Kemudian saya masukkan sahaja di dalam kuah pasta dan juga susu tadi. Biarkan mendidih dan kuah memekat. Dah siap menu yang mudah untuk anak. Makan rasa berkrim walaupun menggunakan susu saja. So korang boleh cuba resepi ni untuk menu anak. Selamat mencuba. Bye.